cantik lah. Nice view lah. Dia tarik mana minum hangat-hangat, bukan minum ais. Dia tarik kan. Oh. Pada panas. Tak. Fearless. Assalamualaikum geng, welcome back to my YouTube channel Naim Zaini. Okay geng, setelah berapa lama dah aku tak upload konten. Hari ni aku ada chance nak update konten. Konten aku ini aku nak buat, aku nak pergi piknik dengan family aku macam episod yang lepas. Episod macam tu lah yang aku nak buat. Tapi ni kali ni mungkin akan ada lebih special sikit. Special pun mungkin dari segi makanan je lah. Itu makanan lain, ini makanan lain. Alamak, ada polis dah pula. Sakit ada polis dah pula ni. Okay geng, sekarang ni kita dah on the way, baru keluar daripada rumah. Nak pergi ke pantai sikit. Lokasi yang sama macam aku buat episod yang lepas. Sama je, tapi mungkin tak tahu lah kosong lagi ke tak. So nak kena tengok dulu. So hari ni adalah Waisak Day Public Holiday. Jadi aku cari time sikit lah untuk nak buat konten. Alright, let's go. Dreams never let go, holding strong. Though solitude wraps me in its throne, step by step I push ahead, unafraid of pain. In loneliness I find my strength again. A lonely journey, my heart adrift, chasing a dream that brings. Okay geng, so kita dah set up dah sekarang ni. Apa boleh tengok kat belakang tu. Hari ni dapat pot yang sempoi sikit, lagi sempoi daripada yang sebelum ni. Ruangan dia cantik, cuaca pun cantik hari ni. Memang terbaik lah. So abang enjoy saja dengan vlog aku ni. Relax je, okay? So, ciao. Okay, menu hari ni adalah Lemak sikit lemak. ini nasi lemak. Konten yang lepas kita buat nasi putih makan dengan sambal ikan. Ni kita buat nasi lemak pula. Tengok. Wah, cantik lah. Nice view lah. Dia panas tu, tak minum air saya. Ini ada rollerblade mana tak tahu main ni. Curi punya kot. Mana ada? Tak. Dia nampak macam curi lah ni. Mana ada? Kita. Dia tarik. Dia tarik mana minum hangat-hangat, bukan minum ais. Dia tarik kan. Oh. Pada panas. Adik. Ni makan apa adik? Adik. Oh adik. Makan apa? So kami dapat pot macam ni lah. Kereta aku park dalam tu. Kita dapat pot kat sini.
abang-abang ni memancing. Banyak ramai kat sini. Ramai abang-abang yang tengah memancing kat sini. Bocok. Sedap tak? Sedap tak? Apa dia? Kasut dia. Tak ada. Sedap je, lemak. Uyuh. Ni ikan bilis saya beli dia? Tapi ada saya campur kat rumah ni. Oh, nasi berkerah ni. Untuk apa dia? Ustaz? Kuih awak ni. Ah, saya dessert tu. Menu hari ni nasi lemak je. Walaupun tak macam relevan sangat nak makan nasi lemak petang-petang. Ya, ada tu. Kan? Yalah, zaman dulu mungkin tak relevan lah. Tapi sekarang dah tak heran lah. Okay, kau makan lah. Kau makan dulu, okay? Jadi petang nampak macam nak hujan. Tapi alhamdulillah. Main lepas asak tu dia main cerah balik. Kalau hujan hari tu aku terpaksa batalkan plan ni. Apa nak buat? Makan di rumah lah kan. So hari ni aku plan nak duduk sampai malam kat sini. Nak tengok sunset. Tengok lah. Tu nampak ada krema je. Bukan untuk apa, kot-kot lah daripada berteduh lah kan. Tapi tak adalah kita minta hujan. Semua nak berteduh kalau kata ada apa-apa daripada yang bahaya kan. Sebab segalanya highway Lebuh Raya tapi ni kereta semua jalur laju. Nunggu neram tadi kata. Okay geng, so saya dah selesai makan, alhamdulillah. Perut pun dah kenyang. So sekarang ni bini aku dah suruh try kan resepi teh tarik dia. Tadi bukan aku tak mau minum.
Sebab apa? Allah Akbar, jatuh pula pun. Okay, langsung try dia tarik. Tengok dia tarik dia lah. Masak-masak lagi kan. Okey. So ni dia tarik dia. So kita rasa ngambul sikit kan, hangat ni. Kita tarik hangat-hangat. Dah bacon dah. Bacon. Ada sok benda hangat. Oh, sedap kan. Apa tengok colour dia pun apa boleh tahu dah. Memang kau punya. Dia tarik kau. Tapi lecok juga lah lidah. Tapi itu yang sedap. Yang hangat sedap. Tak apa. Anak aku nak bagi ais tapi tak payah, kita layan benda hangat-hangat. Ikut. Kita tarik. Sedap kan? Sedap. Terlupa sebelum aku terlupa, wife aku dia ada buat something special kat aku. Yang aku request lah kat dia lah. Tadeng. Ni apa dia ni? Kalau orang Kedah panggil kuih bakar. Kuih bakar pandan. Okey. Tapi biasanya bingkang lah, bingkang pandan. Aku memang sangat suka dengan kuih ni. Tambah-tambah pula bini aku cakap, dia kata dia boleh masak. So aku request lah. So dia akan rasa sebagai dessert. Sekejap. Benda ada bijan kan. Kita boleh try lah. Try cicah nanti tarik tu lah. Aku suka macam cicah ni. Dah yang ni okey lah. Kecil sikit. Dah. Alhamdulillah. Memang Allah bagi. Dah cicah lah. Dia tarik bingkang pandan. Oh. Tobang lalu. Okey guys, sekarang ni dah masuk waktu senja dah. Sekarang dah pukul 7.30 petang. Cuaca pun dah makin gelap. InsyaAllah lagi lebih kurang dalam 15 minit lagi kami akan packing masuk-masuk kereta. So kita ambil balik-balik lah. So aku rasa sampai dekat situ saja konten yang untuk hari ni. Terima kasih kepada yang support, masih lagi support aku. Pada view yang baru, tekan butang like, tekan butang subscribe. Aku harap hampa enjoy dengan vlog aku. Aku harap hampa enjoy dengan konten aku, InsyaAllah. Terima kasih kepada supporters yang masih lagi support aku sampai sekarang. Terima kasih. So kita jumpa pada next konten. Assalamualaikum. Bye.
plastik. Ini plastik. Tapi dia. Abang pergi rumput kering. Bus sebab. Alah tak apa. Boleh dah, cepat dah. Kubur lagi. Sayang. Alah, lu tak nak guna tu, guna cek lah lu. Kubur dah jadi dah. Tapi tak boleh naik sebab ada kayu. Plate. Tengok dia. Oh, tu dia. Ni. Apa dia ada di sini? Ya.